Kita punya sidang media pada hari ini adalah berhubung dengan corak kempen yang sedang berjalan dan apa yang kita nak nyatakan ialah bahawa harapan tumpu kepada kempen prestasi dan khidmat PN kempen berdasarkan kaedah menipu dan menakut-nakutkan. Ya. Saya bacalah kan, pasal benda dah ada kan. Lepas tu baru kita buka untuk perbincangan ataupun soalan ya. Harapan jelas konsisten dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan dengan membawa corak kempen yang menekankan isu prestasi dan khidmat berbanding gabungan Perikatan Barisan Nasional PBN, di mana PAS adalah tunjang parti yang menganggotai PBN itu. Sejak awal lagi, harapan konsisten dalam membentangkan prestasi pentadbirannya sama ada di peringkat negeri atau persekutuan dan merayu untuk diundi rakyat supaya kekal sebagai kerajaan mentadbir bagi meneruskan prestasi yang cemerlang ini. Jelas dibentangkan betapa pencapaian kerajaan negeri Sembilan jauh lebih cemerlang di bawah Tok Min berbanding zaman Isa Samad dan Tok Mak Hassan, lengkap dengan data dan angka-angka rasmi sebagai pengukur prestasi agar rakyat Negeri Sembilan dapat maklumat jelas untuk menentukan hala tuju yang jelas sesuai dengan perancangan pembangunan Negeri Sembilan sebagai Central Corridor Pembangunan Harapan Malaysia. Pihak PBN sebaliknya mendiamkan diri dalam soal prestasi pentadbiran kerana sememangnya prestasi mereka tidak begitu memberangsangkan. Tambahan, sasaran mereka untuk mendapatkan pelaburan 30 bilion dalam masa 5 tahun dipatahkan dengan mudah oleh Harapan yang telah membawa pelaburan sebanyak lebih 32 bilion hanya dalam tempoh tahun 2025 hingga 2026. Malah, mereka terus-menerus menakutkan rakyat dengan dakwah dongeng berhubung ancaman terhadap kedudukan Melayu dan Islam. Siang dan malam, kempen mereka jual dakwah Melayu dan Islam terjejas. Sedangkan pada hakikatnya, kedudukan Melayu dan Islam semakin mantap di bawah pentadbiran Harapan di Negeri Sembilan. Ini terbukti melalui pencapaian dan prestasi Harapan 8 tahun lalu digunakan untuk membina asas pentadbiran, mengukuhkan kewangan negeri serta menarik pelaburan, manakala 5 tahun akan datang adalah tempoh untuk mempercepatkan hasil daripada asas-asas tersebut. Yang sangat melucukan adalah hantaran terbaru di minda Presiden PAS, di mana Haji Hadi Awang mendakwa PH memperoleh kuasa melalui penipuan, helah tidak demokratik, rasuah dan ugutan. Sedangkan selama ini, isu good governance dan prestasi cemerlang adalah asas tawaran Harapan untuk dipilih rakyat. Mungkin Haji Hadi tersasul dan sebenarnya sedang merujuk kepada kaedah politik PAS sendiri yang sentiasa membohongi dan mengugut rakyat dengan ancaman DAP. Saya ingin mengingatkan Presiden PAS, Haji Hadi Awang, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, berdiri tegaklah kamu semua sebagai saksi akan keadilan. Dan jangan oleh kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, maka kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil, ianya adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Oleh itu, hentikanlah pembohongan dan fitnah serta usaha menakut-nakutkan rakyat melalui dakwah kamu dan berdiri tegak bersaksikan keadilan. Hakikatnya, PAS dan PBN tiada modal selain kebencian dan pembohongan
serta budaya politik khianat yang berakhlak rendah. Malah harapan adalah pihak yang jauh lebih baik dari segi prestasi pentadbiran. Mesej yang ingin disampaikan mudah, iaitu pengundi tidak perlu membuat eksperimen baru jika kerajaan sedia ada mampu memberikan kestabilan dan hala tuju yang jelas. Dalam suasana kempen yang selalunya tertumpu kepada isu semasa, pendekatan harapan memperlihatkan usaha membina keyakinan bahawa kerajaan negeri bukan sekadar menyelesaikan masalah hari ini, tapi sedang merancang masa depan yang lebih panjang. Sebab itu, beberapa isu yang dibangkitkan oleh Tok Min berkisar kepada perkara yang paling dekat dengan kehidupan rakyat seperti peluang pekerjaan, kemampuan memiliki rumah, pendapatan petani, kebajikan warga emas dan sama ada anak muda akan terus memilih untuk membina kehidupan di Negeri Sembilan. Semoga rakyat Negeri Sembilan dapat memilih pemimpin berdasarkan prestasi dan pencapaian sebenar, bukan sekadar atas pembohongan dan penipuan yang dibawa oleh PAS dan PBN. Sekian. Terima kasih. So, messaging yang kita nak sampai, sebenarnya kita nak supaya pemikiran rakyat dapat kita corakkan sehingga menjadi lebih matang dan lebih mantap. Ya. Di mana bila nak pilih kerajaan, isu yang terpenting adalah prestasi dan perkhidmatan yang diberikan, bukan isu-isu yang ditimbul, yang emosi, yang sentimen, yang tidak berasas dan tidak ada bukti, tapi nak menakut-nakutkan, takut Melayu terancamlah, Islam terancamlah, dan sebagainya. Inilah yang kita nak corakkan, dan inilah corak politik yang Pakatan Harapan bawa. Sekian. Okay. Dulu. Ada soalan? Next. Kalau ada. Semalam saya tengok video ada satu kumpulan Presiden PAS Puan Tuan Mat. Memperakui ada 2 raja di Negeri Sembilan. Dia raja hanya ada satu, dan raja yang ditabarkan di Melaka tu mungkin boleh dicadangkan untuk negeri Melaka lah. Pasal ditabarkan pun di Melaka kan. Dan saya rasa isu ini sepatutnya pihak politik jangan campur tangan. Biarlah ianya diuruskan dan diselesaikan oleh institusi raja dan adat itu sendiri. Ini yang sepatutnya sikap yang diambil, dan alasan yang digunakan untuk tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan tempoh hari hanya alasan. Sebenarnya apa yang sepatutnya dilakukan ialah sama-sama kita uruskan bersama, yang kita tangani bersama, dan kita tentukan tiada campur tangan dari mana-mana pihak. BN telah dengan jelas menunjukkan sokongan terhadap pihak yang tertentu. Bagi kami tak perlu berpihak. Kami serahkan kepada proses perundangan dan perlembagaan dan institusi istana itu sendiri, institusi adat dan istana itu sendiri. Baik, tadi. Okey. Beres. Baik. Bacakan berkaitan dengan mewakili harapan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang media Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16, Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan membina ekonomi masa depan, mencipta lebih banyak peluang untuk rakyat. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Pakatan Harapan percaya kemajuan sesebuah negeri bukan hanya diukur melalui angka pelaburan, tetapi sejauh mana pembangunan untuk membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan rakyat dan memberi harapan kepada generasi akan datang. Sebab itu, Manifesto Pakatan Harapan bukan sekadar menawarkan projek pembangunan, tetapi membentangkan plan ekonomi jangka panjang untuk menjadikan Negeri Sembilan lebih moden,
berdaya saing dan mampu menyediakan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi kepada anak tempatan. Antara fokus utama ialah memperkukuhkan Port Dickson sebagai hub maritim dan logistik, memperjuangkan pembinaan hospital bandar Anstek, membangunkan Seremban Central sebagai pusat pertumbuhan baharu serta menambah baik rangkaian pengangkutan termasuk laluan pintasan Senawang Port Kelang dan juga perkhidmatan KTM komuter. Semua inisiatif ini mempunyai satu matlamat yang sama menarik, lebih kepada pelaburan berkualiti, mewujudkan peluang pekerjaan bergaji tinggi dan merancangkan ekonomi Negeri Sembilan. Hadirin sekalian, Pakatan Harapan tidak mahu pembangunan yang hanya megah di atas pelan. Kita mahu pembangunan yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Antara pelaburan bertambah, peluang pekerjaan akan meningkat. Apabila peluang pekerjaan meningkat, pendapatan rakyat akan bertambah. Apabila pendapatan rakyat meningkat, ekonomi negeri akan menjadi lebih kukuh. Itulah sebabnya kita menetapkan sasaran 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi sebagai antara komitmen utama Manifesto Pakatan Harapan. Negeri Sembilan mempunyai kedudukan strategik, kestabilan politik dan rekod pentadbiran yang diyakini pelabur. Dengan mandat yang kukuh daripada rakyat, kita mampu mempercepatkan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pakatan Harapan komited membina ekonomi masa depan yang bukan sahaja berkembang tetapi turut memberi manfaat kepada setiap keluarga di Negeri Sembilan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kekal harapan, kerajaan stabil, Negeri Sembilan maju 2045. Negeri Sembilan elok dah, kekal Tok Min. Sekian, Pakatan Harapan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini manifesto Pakatan Harapan, kupasan dia pada setiap sidang media. Terima kasih banyak. Okey. Ada apa-apa Ada. soalan? Ada lagi. Okey. Menolak perkauman, tetapi mengapa kampanye politik sering menggunakan narratif Melayu terancam berbanding menilai calon berdasarkan integriti dan keupayaan? Ya. Kerana sebenarnya PAS dia tidak ada message yang lain yang boleh mereka sampaikan untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Mereka membuat analisa bahawa majoriti pengundi adalah Melayu dan kalau mereka boleh perolehi sokongan daripada 50-60% orang-orang Melayu, maka dia boleh menang. Pendekatan mereka adalah target oriented. Mereka nak menang dan cara yang paling mudah ialah untuk menghasilkan satu hantu yang anti Melayu, supaya orang Melayu ni akan menjauhkan diri mereka daripada pihak itu dan sokong mereka. Maka kaedah nak membuat perbandingan, sama ada manifesto dengan manifesto, sama ada prestasi lawan prestasi, calon lawan calon, merupakan satu kaedah yang terlalu sukar untuk mereka dan lebih mudah ditakut-takutkan orang Melayu dengan adanya, dimomok-momokkan orang Melayu dengan adanya hantu anti Melayu ini, dan dengan cara itu berduyun-duyunlah orang Melayu akan menyokong pihak mereka. So ini kaedah yang merosakkan negara kerana rakyat tak berfikir dan memilih berdasarkan kepada emosi dan perasaan, ditakut-takutkan, dan soal prestasi langsung tidak dipedulikan. Pencapaian yang dicapai di Negeri Sembilan di bawah pentadbiran Tok Min jelas kalau nak buat perbandingan itu memang no contest. Apa yang dicapai oleh Tok Min banding dengan Isa Samad, banding dengan Tok Mat, no contest. Oleh kerana itu sukar untuk nak mendapatkan undi dan sokongan. Lebih mudah ni DAP. Senang politik UMNO BN ni.
Ya, tak payah nak fikir manifesto lah, nak buat analisa lah, nak buat kaedah inilah, kaedah itulah. Dia senang. Orang kita cakap berjela-jela tentang prestasi, dia datang dengan DAP. Habis. Ya, so ni itulah sebabnya politik kita ni tak menjadi satu politik yang matang, yang tidak memilih berdasarkan pada prestasi, tetapi memilih berdasarkan pada emosi dan sentimen.